Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan kelas kita adalah fokus kepada instrumen. Okey, dalam masa yang singkat kita akan fokus pada instrumen. So, saya nak tahu mula-mula sekali kehadiran. Siapa yang tak hadir ke kelas? Semua ada. Semua ada. Ada yang semua dah makan? Ada yang tak sihat? Ini? Okey kan? So, listen. Okey ya? So, sebelum kita mulakan kelas, sama kayak betul tak kamu masuk kelas ni? Betul kan? So, sebelum kita mula, kita akan buat senaman dulu. Okey? Kita akan buat senaman dulu. Okey, semua berdiri. So, kita mulakan, kita akan buat senaman dulu supaya semua kita berdiri. Ikut. Ikut apa? Ikut apa yang ada kat depan. Okey? Jangan stres, riliskan kita punya itu sebab kita ada satu topik yang penting. Okey, sama-sama. Sama-sama tengok. Okey, buat ikut. Okey, buat sama-sama. Ini untuk Okey, buat lagi. Okey, yang ni final round. Okey. Okey, Wan? Sudah? Kita fokus boleh. Okey, saya rasa ikon okey. Slide nampak? Daripada belakang nampak? Kita akan mula untuk hari ini 3 Februari. So, kita akan mula. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah merupakan kamu punya trainer lah semester ni. Okey, semester ni saya akan merupakan kamu punya trainer. So, sebab sedikit tentang latar belakang saya. So, di sini kita disebut video. Kita disebut video di istimewa di IKM. Dia disebut video. Dia tak sebut trainer. Dia tak sebut lecturer sebenarnya lah. Okay, dia disebut video. So, saya merupakan yang bertauliah. Maksud bertauliah adalah kalau saya kata kamu capable, maksudnya kamu boleh buat. Maksudnya bila recommendation industri, maksudnya kamu boleh buat kerja. Ada kuasa untuk menentukan kemampuan kamu. Okey? So, dalam masa yang sama, saya juga kena pastikan yang kamu fahamlah apa yang akan kita buat sepanjang sesi ni. Okey, tadi kita dah buat energizer maksudnya kita dah bertenaga. Tak dapat senyum pun. Okey kan? Okey, kemudian kita akan pergi speaking. Okey. Bila kita nampak di depan, okey? Bila kita nampak depan, apa beza? Boleh tak kita ukur kalau kita guna kotak, boleh tak? Boleh. Mudah tak? Mudah tak kita dapat ni? Tapi kalau bulat, susah sikit. Kan? Macam kita ukur baju lah, ukur badan. So dulu kita cuma ada pembaris. Kita ada pembaris dulu. Dulu tak ada instrumen yang boleh buat ukuran berbentuk yang kompleks. Tak ada. Okay?
So hari ni kamu tengok mana yang lebih tepat ukuran kalau kita buat macam ni. Ni A, ni B. B kita akan dapat lah. Kita dapat lihat situ 13 kecil. Jadi kita susah kita nak dapat ukuran sebab ada limitation. Okay? So ada limitation kat situ. So apa kita punya target hari ni? Jadi kita punya objektif pembelajaran ada 2 yang kita akan buat. So tajuk kita apa tadi? Jawab tajuk. Itu alat untuk mengukur ketepatan. So apa yang kita belajar hari ini? Kita kena kenal pasti ada dua part yang ada, yang kau tengok kat depan saya ni, ada 2 part pada mechanical caliper. Okay. Kena kenal pasti, semua orang kena kenal pasti. Nama ni apa, yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa. Okay, boleh kenal pasti. Semua orang kena boleh. Yang kedua, boleh menjelaskan macam mana cara nak guna. So dua kena boleh buat 2 benda. Okay. So apa yang kita akan buat sepanjang aktiviti kita. So satu, kita kenal apa fungsi dan nama setiap part. Yang kedua, step by step cara untuk buat kiraan. Lepas tu yang ketiga, kita akan buat latihan. Dan keempat, kita akan buat summary. Adakah semua 20 orang ni boleh buat? Boleh? Okay. Ada soalan setakat ni? Siapa yang pernah guna waktu buat motosikal? Yang lain? Kau pernah guna? Nampak. Okey, kan? Macam mana nampak? Dekat workshop. Biasanya dekat workshop ataupun dekat kedai machining. Betul kan? Yang akan buat blok, buat piston, dia akan guna ni. Dekat CNC machine lah, dekat kedai machine. Okey. Okey, kenalan dulu. Okay, kita tengok betul-betul. Bila kamu tengok yang apa yang kita nak tahu tadi, yang mula-mula kita kena kenal nama part. Okey, tengok betul-betul. Apa tujuan? Precision instrument maksudnya satu alat yang tepat, bukan macam pembaris. Pembaris ni kita ukur atas ni ya. Kita ukur atas. Dan kalau letak pembaris kat atas ni, betul kita akan tengok hujung. Apa beza dengan ni? Apa beza dengan kaliper? Kalau pembaris kita dapat 13 mm, kalau kita guna kaliper, kita akan dapat 13 point. Lebih tepat lagi belakang tu 13.03 yang betul tepat. Sebab bila kita guna pembaris, kita akan tengok secara kasar. Betul? Kita akan tengok kasar ni 13 mm lah. Macam kita potong plate lah. Kalau kita kelas basic fab, takkanlah kita nak pergi sukan pakai ni. Kan kita guna kapur je. Betul tak? Itu konsep pembaris biasa lah. Tapi kalau kita buat contoh piston dalam kelajuan pusingan tinggi enjin, dia tak boleh setiap point tu berhenti. Okey? Setiap point tu berhenti. Setiap point tu besi ni kembang. Kalau tak ngam, piston tu akan pecah. Panas dan pecah. So sebab itulah wujudnya precision instrument, alat ketepatan. Okey. Dia boleh ukur apa?
External. External. Tengok, jom. Tengok, external. Dia boleh ukur luar. External maksudnya dekat luar ni. Luar di dalam. Internal dekat dalam. Dalam. Okey, kita ambil contoh. Dekat dalam ni. Dan dia boleh juga ukur kedalaman. Ya. Okey, kedalaman. So, tapi kita akan fokus dalam dan luar. Okey. Sebab apa kita guna? Sebab lebih Depan. tepat. Okey, tak semualah, tak semua tempat kita akan guna. Okey. Boleh? Visual? Okey. Kalau kamu mengantuk, kita tak touch. Okey, saya akan teruskan. Okey, kamu tengok ni. Tengok ni. Okey. Tapi tu tadi apa? Apa tujuannya? Untuk mengukur luar. Satu lagi. Dalam. Okey. Okey, pergi yang seterusnya. Cara guna. Okey, cara guna. Okey, tengok. Mula-mula bila kita pegang ni, okey, saya akan bagi kamu contoh dulu. Okay. Mula-mula kita tengok ni. Okay, ini ada contoh. Okay. Izzuan dulu. Okay. Kita akan bagi kat Izzuan dulu. Okay. Try untuk kamu ukur telefon. Telefon ni. Dia akan ukur ni. Okay. Mula-mula tengok betul-betul baca pada main scale. Apa main scale? Ni. Nilai ni. Yang bergerak. Ni yang bergerak. Sepatutnya ni yang bergerak, ni statik. Ya. Kira nilai pada statik. Jumlah depan. Okey? Jumlah depan. 1 point. Nombor depan. Okey, sekarang pergi tengok. Saya bagi contoh. Berapa? 160. Okey, kamu boleh cuba. 160, betul? Lepas tu yang kedua baru kita tengok nilai pada vernier scale. Yang ni kita sebut vernier scale. Vernier scale. Okey, kemudian vernier scale tu adalah nilai perpuluhan belakang. Okey, pergi kunci, okey, pergi tahan. Okey, dan bedakan. Tengok macam ni cara guna. Contoh. Kalau kita letak, dia tidak terlalu ketat. Boleh? Macam ni, kita boleh keluarkan macam ni. Dia ada free play macam ni. Ada free play. Lepas tu kita akan kunci kat atas ni. Lepas tu baru kita tengok. Kita tengok nilai ke atas dulu. So nilai ke atas dekat sebelum 2. Sebelum 20. So 19. Yang kedua, lihat pada nilai vernier, garisan vernier, mana satu yang paling lurus dengan atas. Dengan garisan atas. Mana yang paling lurus dengan garisan atas? Di sini dia tunjuk 6, jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berapa? 6. Okey. 6, 2, 6, 3. 4. Sebab apa 4? Okey. Sebab bila kamu tengok di setiap vernier caliper, dekat hujung sekali dekat vernier video ni, dia akan ada tulis vernier caliper ada 2 saiz. Yang kecil-kecil tu
Ada 0.02, ada 0.05. So antara dua. Macam dekat saya 0.02. Jadi satu ni nilai 0.02. So yang kedua jadi 0.04. Jadi depan dia 64. Poin dia 19. Betul tak? So belakang dia poin 64. So satu garisan mewakili 0.2. Kalau saiz besar, sekarang ni berapa nilai ni? Ujung ni berapa? Ni 0.05. Tak sama. Ni 0.02. So apa yang kita tengok sekali lagi, saya ulang. Mula-mula kita tengok pada nilai main scale, nilai di atas sekali. Yang ni, nilai main scale. Kalau kita dapat 19 poin, lepas tu baru kita dapat belakang dia, kita akan tengok pada nilai vernier scale, nilai yang lebih kecil. Vernier maksudnya kesempatan. Pasal dalam Perancis, pas nama mana datang vernier, asal yang rekan vernier family namanya, vernier nama Perancis lah. So vernier di hasil daripada yang rekan yang buat inovasi. Okey. So yang belakang kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada kecil-kecil kan? 62, 64. So barulah kita tambah jadi 64. Bila kita tengok dekat depan ni, kenapa dia buat macam ni? 19 tambah 32 dalam 0.02. 0.02 apa? Jenis kaliper. Okey, 32 apa? Dia kira macam ni. Kita bawah dulu. 2, 4, 6, 8, 10. Dia kira 2. Tapi kamu lebih faham kalau kamu letak 6 terus tambah 4. Boleh tak? Ya. Sama kan? Sama. Antara dua tu lah. Dua-dua boleh. Faham? Ini mudah. Tengok yang paling selari. Yang paling selari. Okey. Okey. Ada soalan dulu. Ada soalan. Cuba pas kepada ni. Tu sukat tu. Sukat pen. Size pen. Size pen. Okey. Dapat 100. Okey. Saya akan bagi kepada, belum kita tutup, okey tak? Boleh? Boleh. So kita akan pergi kepada exercise. Kita ulang balik. Tengok. Exercise 1. Identify. Okey, ingat balik nama. Okey, nama. Satu, nama yang kamu mudah ingat. Nombor satu apa yang kita akan guna? Kita akan guna, tengok apa nama kita guna. Main scale. Yang kedua, vernier scale. So kita at least kena boleh explain ada dua. Okey. Okey, tengok. Okey, kita akan buat latihan. Okey. Nombor 1. Okey. Saya akan bagi pada orang lain pula. Okey, saya rasa ni kamu boleh faham, betul tak? Kalau susah, kan? Okey, kita akan try, tapi kita guna lain. Guna yang lain, size lain. Size telefon. Kita akan guna size ni. Tak payah guna botol. Guna ni. Okey. Kalau ni telefon ni, maksud dia telefon orang lain. Kalau sama, kita akan compare. Sama tak jawapan? Ni jenis telefon. Ataupun dia orang lain akan ukur telefon yang sama. Kita dapat tak nilai yang sama? Okey, nombor 1, mula-mula kita jawab dulu. Kena pasti antara 5 tadi sekurang-kurangnya 2 kamu kena pasti.
Satu apa? Contoh. Satu apa? Okey, main scale yang mana? Yang? Yang ni. Main scale Ingat. Ingat cara ni. Kamu kena boleh guna ni adalah lifelong learning. Memang pakai sampai bila-bila. Mula-mula tengok main scale. Nombor besar lepas. Lepas tu baru tengok Minion scale. scale yang lebih kecil. Itu untuk point lengkap. Okey. Dan boleh siapa tak boleh jawab? Okey? Yang tadi kat Jo, ni Jo lah. Yang mulut gigi dia. Satu eksternal, satu internal. Okey. Lepas tu ni untuk kita lock. Ni lock. Ni screw lock. Kita dah dapat lock. Baru kita tengok. Okey, macam mana nak tengok? Jangan tengok macam ni. Mesti tengok lurus. Kalau kamu tengok macam ni, tak, kamu takkan nampak selari. Takkan lari sikit. So kedudukan kena terang. Tengok betul-betul macam ni. Okey? Tukar macam ni. Okey, kita akan cuba untuk Wahidah, dia akan sukat telefon. Telefon yang hitam. Lepas tu satu orang apa? Ringan. Low. Kan? Okey, tukar. Jangan sebut nombor, jangan sebut jawapan kamu. So bila kita tekan, jangan tekan kuat. Bagi dia free sikit. Dia boleh gerak. Dia boleh dikeluarkan. Tak terlalu longgar. Okey? Tak terlalu longgar. Kena cut. Okey, kita tunggu dulu. Okey? Ada soalan yang lain sementara lo cek telefon dia lo, telefon yang sama. Okey. Kamu test dulu telefon kau betul tak cara kamu kira. Taufik tengok. Yang lain siapa tak faham? Kita akan buat dua. Kita akan try. Boleh? Apa jawapannya? Apa? Yang lurus. Kamu akan jumpa Yang benda yang panjang bakar tu macam mana menggunakan kelas? itu selalunya dia akan letak dalam contoh kalau orang buat specially kan dia akan buat pipe, dia akan buat macam ni pipe solid ni, solid aluminium solid kan ada orang buat lubang. Ikan ukur tu lah, ukur dalam dia buat lubang. Benda panjang tu masuk kira lah. Panjang tu dia kena tolak. Ini dekat tepi tu tahan. Bapa? Jangan terlalu lama. Bapa? Ya kamu sama tak depan ni? So, buka ni. Ni. Sama tak? Okey, saya beritahu dulu Dufan. Okey, ada yang nak try? Guna, sekejap saya akan tulis size apa? Size ni. Ni, size pen ni. Tengok saya punya nilai. Okey. Saya spend. Saya punya nilai sama tak? Ini saya punya nilai. Tengok kalau dia sebut ni betul lah. Ni dia kena sebut ni. Cun.
kalau dia boleh sebut, maka objektif kita tercapai. Lo jangan tunggu belum kos, ha? Baca. Ha? Point? Okey, sebut jawapan Wahidah. 78.30. Kita cuba. Boleh? Jangan kena pada sound. Okey, ngam. So. Okey, ni depan kanan. Depan kanan sama tak depan saya? Jangan takut dengan jawapan. Sebut je. Okey, saya bagi lagi dengan yang saya punya tu. Berapa? Big coba. Berapa poin? 45. 8.45. Okey. Dapat berapa? Sebut berapa? Sama. Okey, maksudnya betul. Okey. Ada nak try? Ada nak cuba satu lagi? Yang lain yang agak susah. Maksudnya benda susah kita nak ukur, tapi bagian ni memang dapat. Ukur. Okey, ni. Tengok ni. Ni. Tebal. Tebal jam. Tebal yang luar ni yang 45 ni. Yang 45 ni kamu letak kat luar ni je. Oh, jawapan saya okey, nah. Apa tak dengan jawapan saya? Jawapan saya nanti yang ni, yang bawah. Dapat? Sama ni. Dapat? Video 29 poin. 9. Okey, kita tengok betul-betul. Okey. Main scale ni garisan kosong. Garisan kosong tu itu akan menunjukkan macam ni. Tengok ni. Ni 80. Ya. So ada 5. 3, 4, 5. Potong kat sini. Maksudnya point something. Ya. 81 point something. Something tu adalah dekat Ini sikit. sini. Sekarang ni yang kamu tunjuk ni, tadi kamu sebut 79. Ini lebih daripada 80 dekat nombor kosong tu. Betul tak? Macam mana boleh datang 79?
So 81 lah. Ya. 82 dah ni. Nak dekat 81.5 lebih kan? Ya. Okey, yang tu faham? Wow. Boleh kan? Boleh. Okey. Irfan okey? Irfan. Last saya akan tunjuk suruh Irfan. Tunjuk tebal yang jangan yang boleh bertukar tebal telefon ke yang keras. Telefon Wahida dah guna. Telefon Wahida. Dapat berapa? 11 poin? 11.7. tepat. Kau masuk betul. Awak Seng, berapa nilai? Apa cepat tak? Teruskan. Ni, tengok ni. Dekat tinggal tengah tu. Terus tak? So, dapat dia 11 poin. 11 poin? 35. Okey? Maksudnya? Sama tak? 11.35. Itu dah dapat telefon. Okey. Dapat tak? Satu poin something kan? Betul lah, kalau 81 poin something betul. Okey. Sekarang ada soalan macam mana? So macam mana? Kita akan buat recap. Penutup untuk kelas ni. Okey. Penutup dia apa? Nombor 1. Okey. Kenal pasti nama bahan, nama alat. Nama apa nama dulu? Zuan? Kuat lagi? Apa sebenarnya? Kuat lagi? Bila saya cakap, bila kamu tak ulang, kamu akan dengar usah. Bila kamu tak sebut, bila saya cakap, bila kamu tak ulang, kamu akan bunyi macam tu lah dengar. Jadi kamu akan apa ni? Kita sebut, saya dah cakap dalam kelas. Kalau saya sebut, kamu kena ulang. Kalau tak, kamu akan dengar bunyi macam azan biasa tu. Sebut. Tadi dia sebut lain. Tadi sebut fighter. When you fighter, sebut ulang. Kalau saya sebut ni, kamu jangan malu buka mulut. Sebab kita jangan malu. Walaupun kamu influencer kat luar, kamu ada follower 35 orang, jangan malu sebut. Kalau saya keluar mulut, sebut. Okey, yang kedua, nama. Nama apa ni? Scale ni? Okey, at least dua lah. Okey, cara guna nombor 1 apa? Satu, tengok pada nilai main scale. Okey, nilai main scale tengok. Pokok ni ada nak kita lihat. Okey, dekat mana? Okey, sekarang kata 81. Kalau dia lebih, maksudnya 81 poin something tu yang guna. Dia lepas tu barulah kita gabung dua. Okey, macam mana nak nilai belakang? Kita tengok pada setiap size tu berubah. Ada 0.05 dan ada 0.02. So ada dua jenis. Tak sama. Okey, tak sama. So, boleh? Semua faham?
Ada soalan? Okey, ada soalan tak? Siapa ada soalan? Soalan yang paling susah. Bagi saya. Apa soalan? Macam saya buat waktu kita buat, saya kira kamu punya markah workshop practice semester 1 nanti ada letak 20 kali setiap suku cek. Satu orang mungkin ada dekat 10 kali. Cek lagi. Untuk menentukan markah, maksudnya capai yang kita dapat. Tapi kalau kita buat pintar, kita akan guna tab. Roughly je lah, roughly. Okey? Roughly saja. Okey, semua faham? Saya harap semua faham. Confirm tak ada soalan? Okey, Tuan. Afi. Apa soalan? Free play rapat terlalu rapat. Dia bukan terlalu rapat, tak boleh buka. Okey, tengok. Saya letak ni ada ni. Ni masuk free play, kita boleh buat macam ni. So boleh ukur tak yang ni? Sikit ni. Kecil daripada rambut. Kalau jauh lah. Tak tak, ni 4. Kalau tekan, tak boleh buka. Dia tak boleh buka. Dia bukan terlalu tekan. Dia, kamu akan dapat sekarang ni, kita dapat 2 nilai perpuluhan tak? Betul tak? 1, 2 kan? Kalau kecil lagi, maksudnya yang 4 kamu sebut tu adalah ni. Tak nampak. Yang ni kita boleh consider lagi lah dalam nilai ni. Okey, maksud free play tu adalah bila kita buka, contohkan benda tu besar. Contoh macam piston. Kita tidak macam ni. Piston kan panjang, atas dia besar. So kita nak ukur bawah. So kita kena keluarkan dia macam ni. Dia tak boleh fit. Kita akan ukur macam ni. Sebab atas ada ring. Kadang-kadang piston kan ada ring, kita tak boleh tarik naik atas. So kita akan letak. Lepas tu kita kunci. So kita akan letak keluar. Dia ngam-ngam. Dia bukan terlalu longgar dan dia tidak ketat sehingga menyebabkan bila kita buka ni perubahan pada kita tekan ni. Kan kita buka, kita slow-slow, kita main agak-agak boleh, tubuh kita kunci. Kita tarik keluar. Itu maksud dia. Dia terlalu kecil tak? Maksudnya kita boleh consider free play tu tak lari. Tak lari kan? Dia terlalu kecil. Boleh faham? Okey, kalau tak ada soalan, sampai itu saja. Setakat ini, lepas ni kita akan sambung pada topik lain. Topik lain iaitu kita akan sambung buat skit. Okey, itu saja. Tak ada soalan Okey, kita akan jumpa selepas ini. Terima kasih.